Okey, hari ni saya nak tunjukkan dekat tuan-puan, kita daripada MRT TRX, okey, MRT Jalan Tun Razak. Kita nak ke Menara Public Gold. Macam mana? Jom kita tengok jalan. Tuan-puan kena jalan sikit sahaja daripada MRT. Dia sekitar dalam 200 ke 300 meter sahaja. Kita boleh jalan-jalan lah dulu sebelum kita sampai ke Menara Tun Razak. Jom. Okey, sekarang ni tuan-puan tak perlu risau. Kita ada laluan pejalan kaki dan jalan sikit sahaja. Kalau tuan-puan puteri gilir ke apa kan, bawa je payung. Ataupun pakai mask lah, dekat sini ada kawasan Asia sikit. Kalau dah siap nanti garanti cantik. Okey, kita dah nak sampai dah ke Menara Public Gold. Okey tuan-puan, sekarang ni saya dah nak sampai Menara Public Gold. Dia memang betul-betul dekat Jalan Tun Razak dan juga berhadapan dengan RHB Bank. Sangat senang nak masuk ke sini dan operasi setiap hari. Kalau tuan-puan nak beli barang kemas ke, nak keluarkan emas daripada ATM emas, memang boleh datang setiap hari kat sini. Kalau experience center nak beli emas ke, nak jual emas, 9 ke 6 petang setiap hari. Okey, dan ATM pagi sampai malam operasi. Jom kita masuk tengok tempat ATM emas. Ini dia tempat yang tuan-puan boleh keluarkan emas daripada ATM. Sama ada tuan-puan nak beli terus untuk jadi hadiah, ataupun tuan-puan nak keluarkan daripada EPP yang tuan-puan dah habis, ataupun tuan-puan nak keluarkan daripada gap. Kita boleh keluarkan terus daripada simpanan kita dekat ATM. Tuan-puan, setiap apa-apa kita keluarkan memang ada kos. Memang ada kos, okey? Jadi tuan-puan, nak datang ke Menara Public Gold sangat senang, accessible. Kalau datang naik public, okay, terus daripada jalan kaki sahaja daripada TRX, MRT TRX. Dan kalau ada datang sendiri, naik kenderaan sendiri, boleh parking kat bawah. Okey, bagi tuan-puan yang tengah cari tempat, mulakan tabungan emas bersama Public Gold, bawah bimbingan saya, dan terus rujuk pintu saya.